Apa tu simptom hyperthyroid? Simptom hyperthyroid tu dia boleh jadi kalau hilang berat badan tanpa sebab lah. Maksudnya tanpa kita diet lah, hilang berat badan. Nombor 2, kalau kita rasa berdebar-debar. Nombor 3, kalau kita sentiasa berpeluh. Lepas tu ada juga yang jadi cirit-birit lah. Yang kelima, ni tangan kita ni boleh jadi shaking macam tu. Selain daripada tu, boleh jadi juga kita boleh check leher kita lah sama ada bengkak ke tak lah. Okay, hyperthyroid ni sometimes ada setengah patient tu dia tak ada bengkak pun dekat leher. Okay, tapi kalau ada simptom-simptom macam yang saya sebut tadi, boleh datang untuk cek darah lah. Kita ada darah thyroid function test. Darah thyroid function test ni kita nak tengok fungsi thyroid lah. Nak tengok sama ada darah thyroid tu tinggi ataupun tak lah. Okay, kalau ada ketulan baru kita buat scan lah dekat bahagian leher. Kalau macam darah thyroid tu tinggi baru kita akan start thyroid lah. Tapi ada certain case yang tak perlu start ubat thyroid pun. Kita monitor thyroid function test dan juga kita start ubat untuk kawal dia punya nadi sajalah. Okay. Bergantung kepada case lah. Jadi saya sarankan kalau ada simptom kat atas tu disarankan untuk ambil darah lah. Okay.